Saya nak kongsi dengan anda semua 4 senaman asas yang saya biasa buat dulu masa mula-mula saya start nak jaga badan. Sekarang umur saya 40 tahun. So saya start masa umur saya 22 tahun. So saya dah bersenam dah 18 tahun dah. So ini 4 senaman asas yang saya biasa buat. Okay, so first exercise, kita akan buat semua 4 senaman ni 10 repetition tau. So tangan relax, tidak tolak ke atas. Relax. Mula kita akan buat jumping jack. 1, perlahan-lahan je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, senaman 2, we're gonna do squat. Kaki buka luas atau tolak ke atas. Nah, pelan-pelan sama juga 10 kali. Tolak pinggul ke belakang, dia naik balik. 1, 2, pelan-pelan je. 3. Nah, senaman ni sangat membantu saya sebab saya boleh buat bila-bila masa dan kat mana-mana je pun. Dan kita akan buat semua ni dalam 3 set je. 7, 8, come on, 10, 9, 10. Next one, kita akan buat push up now. Kalau you guys tak boleh nak buat push up, buat knee push up. Kalau anda tak boleh nak turun rendah sangat, anda turun sikit pun tak apa, tapi cuba turun. Turun. Alright, kalau dah boleh, baru buat conventional push up. Okay, 2, 3, pandang bawah, jangan pandang tempat lain. Laki perempuan sama je buatnya, come on. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax, kaki buka luas. Alternate forward lunges pula. Dah tolak ke atas, relax, turun bawah, tunduk sikit. 1, perlahan-lahan je. 2, saya garanti saya tengah buat ni korang mesti fikir asyik aja bersenam je, macam mana dengan pemakanan, macam nak jaga kan. Kejap lagi lah kita fikir. Fikir senaman ni dulu. Ready, habiskan. Relax. Okay, dah. So itu 4 senaman tadi tau. Dan kalau anda tengok semua ni, tak sampai 1 minit pun kita buat sebenarnya. Nah, kita rehat sekejap dalam 1 ke 2 minit. Lepas tu sambung round yang kedua. Buat senaman yang sama je. Buat sebanyak anda boleh. Dari segi pemakanan, jujur saya cakap, tak payah fikir complicated sangat. Kalau anda tahu makanan tu berminyak, kurangkan. Dah tahu makanan tu gula banyak, kurangkan. Makan je. Yang penting, kurangkan apa yang perlu, utamakan apa yang perlu. Cari makanan buat rasa sihat. Jadi kita cuba buat round yang kedua pula. Tolak ke atas, relax 10 kali. 1, 2, come on, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, squat. 1, perlahan-lahan. 2 lagi, come on. 3, 4. Buat je bila masa saja yang anda rasa nak buat. Yang penting anda buat. 6, 7, come on. 8, 9, 10. Okay, relax. Push up pula. 1, relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, last senaman. Come on, lunges. 1. Cuba buat semua ni 10 kali je. Ni kita buat round kedua kan. Nanti lepas ni rehat 2 minit, kita sambung round ketiga. Cuba cukupkan dalam 10 minit. Buat berapa banyak round yang you boleh buat. Okay, last one. Hurrah. Senang je kan? Senang sangat nak buat semua ni. So try buat. Dan kalau jaga makan lagi mudah, MRP boleh bantu korang berdiet dengan lebih mudah. Buat korang kenyang lebih lama. Jadi korang tak payah fikir sangat dah.